Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam sesi kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara anda untuk mengenal pasti posisi yang ada di dalam web store anda. Pertama sekali, apa yang anda perlu tahu di bahagian atas kali ini adalah di bahagian top menu bar. Okey, di sini user boleh menggunakan exchange di mana dalam ringgit Malaysia ataupun USD. Yang ini terpulang kepada kita sebagai owner website untuk meletakkan current yang perlu digunakan di dalam website kita. Termasuk di bahagian sini, kalau kita perasan ada my menu, ini merujuk kepada menu-menu untuk user gunakan, termasuk untuk login ke bahagian account dia, dan dia boleh tengok wishlist ataupun bookmark yang mereka pernah buat sebelum ini. Dan di sini anda dapati ada check this, ni adalah bahagian promosi ataupun bahagian kita panggil sebagai welcome task. Okay, so bila kita klik, kita perasan dia ada tulis selamat datang. Di sini terpulang untuk anda type apa-apa sahaja yang anda rasa perlu ada ataupun perlu dipromosikan di bahagian atas ini. Tapi sekiranya anda tidak mempunyai promosi, anda boleh juga meletakkan di bahagian atas ini adalah bahagian di mana anda mengalu-alukan kedatangan pengunjung ke dalam website anda. Okey, so di sini user ataupun pelanggan kita boleh mempunyai login dan juga mereka boleh membuat create account di mana setiap pembelian di dalam online memerlukan account untuk penghantaran dan juga pembayaran online. Tapi apa yang perlu kita tahu di sini, user perlu isi beberapa information yang hanya sekali untuk mereka isi. Dan sekiranya untuk kali kedua mereka datang ke website kita, mereka tidak perlu mengisinya dan mereka terus boleh saja login sebagai pengguna biasa. Okey, apa yang anda dapat di bahagian hijau ini adalah bahagian shopping cart ataupun kita panggil troli dia, di mana user yang beli di dalam website kita, dia akan auto calculation di mana orang ramai terus boleh tahu berapa amount yang dia perlu bayar. Okey, so di bahagian bawah ini kita panggil bahagian social media ataupun integrate dengan website-website lain ataupun social link. Dan di sini adalah button search engine. So dia boleh mencari di mana saja produk-produk yang ada di dalam website kita tanpa perlu mengikut satu step by satu step di dalam menu. Okey, so anda akan dapati terdapat logo di bahagian sini. Ini merujukkan bahawa bahagian tepi ini adalah satu posisi di mana posisi logo. Setiap perniagaan, kita sendiri tahu, setiap perniagaan memerlukan sebuah logo ataupun satu logo untuk mereka commercializekan supaya orang ramai lebih tahu. Contoh, kita ada macam yang shopping online yang lain seperti Zalora, kita ada Amazon, kita ada Lelong. So mereka mempunyai logo-logo masing-masing supaya boleh dikomersialkan ke dalam market ataupun pasaran online. Okey, so di bahagian bawah ini terdapat pelbagai jenis menu yang dimasukkan sebagai demo. Tapi apa yang anda perlu tahu, menu-menu ini anda boleh susun mengikut kehendak anda masing-masing. Tidak perlu anda mengikut menu sedia ada ini. Anda boleh mengubah dia. Okey, so apa yang anda dapat lihat di bahagian bawah ini, yang slide yang terbesar ini, anda dapat lihat adalah ruangan promosi ataupun kita panggil dia adalah satu slide heading ataupun kita panggil sebagai header slide. Okey, so dia digunakan untuk mempromosikan kita punya promosi-promosi yang terbaru ataupun kita nak buatkan satu slide di mana promosi event ataupun event-event yang ada, ataupun kita nak kata servis-servis kita, ataupun kita nak highlightkan brand yang terbaru. Itu semua kita boleh masukkan di dalam menu, di dalam header slide ini. Okey, mungkin di sini anda dapati ada 4 slide yang ada yang telah disediakan. Mungkin ini dia kategorikan sebagai demo, tapi anda boleh masuk seberapa banyak header yang anda perlukan. Tapi apa yang saya boleh advise anda, sekiranya anda masukkan header, jangan terlalu banyak, sebab user takkan ataupun pengguna ataupun pembeli, dia takkan slide banyak-banyak kali. Dia cuma mungkin yang sebenarnya paling maksimum 4, tapi dia lebih baik adalah 3. Okay, supaya dia tak terlalu sampaikan ada yang di bahagian belakang yang anda perlu highlight kan, dia tak nampak. Kita cuma highlight di mana yang kita nak tekankan saja ataupun promosi-promosi yang anda rasa perlu ditekankan. Okay,
So anda dapati di bahagian bawah ini kita panggil sebagai advertisement. So advertisement ni bergantung kepada anda. Separuh owner website mereka meletakkan free gift, ataupun mereka letakkan kita panggil sebagai free shipping macam Zalora, dan juga sales. So ini bergantung kepada anda punya promosi, dan ini kita panggil advertising bar. So dia boleh diubah mengikut kehendak kita. Okay. So apa yang anda lihat di bahagian bawah ni adalah a few produk yang telah dimasukkan sebagai contoh dan terdapat di bahagian recent ads, special offer dan juga top best seller. Okey, recent adding ni makna kata setiap latest produk yang kita masukkan di dalam website kita, dia akan appear di bahagian sini pertama. Dan sekiranya kita masuk dengan nombor pertama ni akan pergi kedua. So begitu seterusnya. Tetapi apa yang kita dapati, terdapat special offer. Di sini sekiranya terdapat produk-produk yang telah kita rasa kita nak offerkan, dia akan di-highlightkan di dalam special offer. Tetapi sekiranya apa yang anda dapat lihat ini bermakna tiada offer ataupun tiada special offer yang berlaku di dalam website ini. Okay. So di bahagian top best seller ni dia berlaku secara automatik. Sebab apa? Bergantung kepada pembelian. Bermakna kalau ramai orang yang membeli beg ini, yang pernah membeli beg ini ataupun sekerap membeli beg ni, bermakna beg ni akan di bahagian hadapan. Sekiranya banyak orang membeli pelbagai jenis beg, dan dia akan menghighlightkan banyak jenis beg yang ada di dalam website kita. Okay. So kita ada di bahagian bawah ni, kalau kita perasan ada shop by brands. Shop by brands ni kita sendiri tahu dia adalah branding ataupun brand-brand yang kita ada sebelum ni. Sekiranya kita tiada brand-brand yang perlu dimasukkan, cuma kita ada bahagian produk kita saja, kita boleh hidekan bahagian brand. Sekiranya ada, kita boleh masukkan. Kalau tak ada, kita boleh hidekan dia. Okay, so perasan kat sini kita ada icon untuk sliding dia. Mungkin kita ada banyak kita punya vendor, so kita boleh highlightkan vendor kita di bahagian dalam ini. Okey, di bahagian bawah saya panggil ini adalah bahagian footer menu. So footer menu terbahagi kepada 5 jenis footer, termasuk dari segi information, customer service, my account untuk user dan extra, termasuk juga contact. Ini menu yang telah disediakan secara default. So anda tidak boleh mengubahnya, melainkan anda cuma boleh mengisikan konten-konten di dalam bahagian ini. Okey. So apa yang anda boleh faham di sini, ini adalah satu platform yang membantu anda untuk komersialkan produk anda secara online. Okey, sampai di sini saja untuk sesi kali ini. Kita ke sesi seterusnya.